Kau nak cepat kaya? Tapi perangai masih sama macam budak sekolah. Setiap bulan gaji masuk je kau shopping dulu. Bonus masuk, terus tukar phone baru. Bila duit habis, barulah rasa nak insaf, baru nak menyesal. Lepas tu, ulang balik rutin sama tiap bulan. Kau kata rezeki lambat. Padahal hakikatnya rezeki Allah tu dah ada. Setiap bulan Allah dah bagi peluang. Tapi masalahnya kau sendiri tak reti nak jaga bila duit sampai. Duit datang, mindset kau auto set. Tak apa, belanja je dulu, nanti cari balik. Sebab itulah duit kau tak pernah nak stay lama dalam bank. Rezeki sebenarnya dah lama masuk, tapi kepala otak engkau dah diprogram dari dulu. Rezeki tu untuk dihabiskan, bukan untuk diurus. Akhirnya gaji naik tiap tahun, tapi dompet tetap kering hujung bulan. Kalau engkau rasa macam ayat ni makan dalam, stay untuk part 2. Aku nak bedah kenapa rezeki kau asyik bocor macam air paip